sakit tau, penat tau. Kau tengok tu, apa kejauh tau. Macam manalah aku ni ha. Lepas tu hidup member tu tadi dah tersadung. Aku ni macam mana? Hi guys, welcome back to HM Production. Di mana kalau korang tengok video ni, maksudnya kita nak pergi bercuti lah. Tapi kali ni agak berbeza. Bukan kita nak pergi bercuti dekat tempat-tempat yang cantik, pulau ke mana ke. Tapi kali ni, vlog kali ni agak berbeza sebab kita nak pergi main air. So sekarang ni saya tengah bersiap, tengah kemas barang. Tak barang-barang, tak siap lagi. So antara barang yang aku bawa untuk kita punya vlog kali ni, sebab kita kan nak pergi main air, of course lah kita kena bawa bag ni. Sebab dekat sana aku tak tahu dia ada ke tak macam gambar waterpark dulu, dia ada tempat sediakan macam locker tau. So yang ni aku prepare lah barang-barang. Maksudnya nak letak phone ke, nak letak purse ke, nak letak power bank ke besar, dia bagi sekali. Dan yang paling bestnya, aku order ni dekat TikTok je. Dia bagi sekali dengan ni, nampak? Tempat letak phone. So senang lah, nanti aku nak buat vlog, dah tak payah dah nak beli-beli. Dia terus dia bagi. Korang nak ke? Aku share link dekat description. Lagi satu aku kena bawa ni. So nanti kalau dah lepas mandi ke apa kan. Yang ni sebenarnya bukan aku beli pun. Yang ni aku dapat time beli barang apa dah hari tu kan. Aku lupa dah. So dia bagi benda ni. So aku gunalah benda ni untuk letak baju-baju basah ke apa yang senang kan. Okay, so ini sahaja barang yang aku kena bawa. Nampak? Sebab kita orang nak pergi dalam 2 hari 1 malam saja. So kita orang gerak hari ni, hari Sabtu, kita orang gerak hari ni malam. So esok pergi mandi, hari Isnin terus balik. Macam tu. So guys, jom kita gerak. Barang semua dah bawa, bantal bawa. Inilah yang ambil saya. Buka sikit. Ni dia. Saya pergi dengan dia. Tahu tu? Blok. Sebenarnya kita orang ni tak plan apa-apa pun nak pergi. Last minute plan tu. Last minute. Apa-apa kot. Famous lah. Kita langgar je. Terlanggar je. 3 orang lah jadi triple boy. Kita orang main gerak je. Kita orang plan nak mandi je. Yang selebihnya bantai-bantai lah. Pergilah. Kita nak main je. Kita nak main air maksudnya. Okay. Sekarang ni kita orang nak ambil lagi seorang. Kita orang nak ambil Muhammad Nazrin. Orang lagi. Inilah kita orang 3 orang naik air ni. Hari ni kita orang 3 orang pergi. Pergi mana? Kita pergi Port Dickson. Kepala ke Port Dickson? Kita pergi kat Penang. Sikit je barang. Kau tertidur tunggu Muhammad tu? Lama sangat. Itulah tu. Dia sembang lepas isyak sekali. Bukan lepas isyak ni. Elok gerak lepas subuh. Dia nak masuk sebelah. Itu jom lah. Ni baru dah cukup Ali. Zaib Nazrin. Oh cukup Ali. Saya dah cukup Ali. So kita daripada Serendang kita gerak pergi Tanjung Malik. Lepas tu kita orang tidur dekat Sungai Perak. Kita tidur dekat Sungai Perak. Arek nak ke Sungai Perak? Ingat dalam Sungai Perak. Jangan tidur dalam Sungai Perak. Lepas tu pukul 6 pagi kita orang gerak, baru gerak pergi Escape Penang. Macam tu. Kata-kata untuk kena sidai lama? Tak ada kata-kata. 6.5 hours later. So kita orang berehat dekat RNA Tapah. Kita nak pergi mencekik dulu. Dah ke bulu ni. Bulu lah lapar. Ada orang tu cakap, dia cakap macam ni. Tak apa, okey kita pergi makan. Sekali dia pergi melantak kat rumah. Habis kita orang ni nak makan apa? Tunggu melampau. Yo. Isyak. Janji lepas isyak. Lepas isyak juga. Last pukul 10. So sekarang ni subuh dah lapar. Kita mau makan dulu. Okay guys, kita orang dah settle makan. So ni kita orang terus gerak. Tak jauh pun. Berapa minit daripada sini ke Sungai? 45 minit tu. Nak ke Sungai Perak. 45 minit je tu, dalam 1.5 sampai lah. So kita orang tidur sampai subuh kan. Semayang subuh. Lepas tu baru kita orang sambung gerak. Terus pergi masuk Penang. Tomorrow. Sekarang pukul 6. Kita orang sahur. Kemarin. Muka semua dah ngantuk lah. Muka ngantuk lah. 3 jam kita tengok.
3 jam yang tidur. Tak ada jam tu mesti. Kenapa itu kau tak keluar pergi Lampang? Jauh ni, macam nak lempang dia ke jabatan tu. Lempau je dia. Kaki aku sebelah kat belakang. Sekarang dah pukul 7. Kita terus on the way pergi Escape Penang. Let's go Penang. Let's go! Yeah, kita mulai hari baru. Kamera on terus padu. Langkah ke depan tanpa ragu. Dunia ni tempat aku senang. Susah kita lalu. Janji muka tetap senyum. Hey, MUM Pervision lama naik tiap musim. Jayau, cari vibe. Cerita hidup bukan hype. Setiap frame ada live. Kita buat dengan style. Demand purincung vibe dia lain. Langkah berani tak pernah takut pain. Sekarang kita orang dah dekat kita clean, content real bukan dream. Energy tinggi macam caffeine hingga jabot zone always on the scene. Kalau jatuh kita bangun lagi. Senyum dulu, dunia dengar bunyi. Hari takkan berhenti. Satu vibe, satu family. Jalan jatuh, kita bangun lagi. Senyum dulu, dunia dengar bunyi. kita dah sampai dekat Escape Penang. Let's go, let's go. Sangat mengantuk. Kita orang nak tukar baju. Lepas tu baru boleh masuk. Ngantuk? Ngantuk lah. Ngantuk ini balik hotel lagi ni hilang. Tapi apa-apa pun, jomlah kita tukar baju, kita siap-siap. Adakah anda excited? Excited sangat. Nampak? Excited. Nampak muka excited Excited. Ini terlebih excited. Okay, sekarang kita berada di entrance untuk Escape Park Aha. So ni dia punya toilet. Ini toilet, yang ini lah tempat masuk. Oh, dia pukul 10 lah baru buka. Nampak perhati kan? Ada apa? Pokok kelapa. Yang itu semua orang tahu pokok kelapa. Ha. Maafkan saya. So, Algini right? Puma. Seluar Algini. Ni Haris punya, dia sponsor. Sponsor. Yelah, aku tak tahu tiba-tiba rasa macam bawa je lah, takut menjadi apa-apa. Kita tak tahu kan. Nampak tak? Inilah fungsi dia. Buat kita last minute. Last minute tak prepare barang apa-apa. Macam nak pakai. Ready pada siap semua. Ni siap pakai sunscreen boy. Nampak. Disponsor oleh Cup. Ni disponsor oleh Zyber. Welcome to Escape Penang. Kau ni takut lah tu. Dah lepas. Dah lepas. Ni barang-barang kita orang. Kita orang nak letak dekat locker. Bantai je kalau apa. Warna merah. Nanti kau ingat warna merah. Muat tak? Mestilah muat. Allah bagi muat. Oh, dia macam. Yap, cabut slipper dulu. Tekan je. Bantai lepas je. Oh. Alamak. Ngam-ngam bai. Kita buat dia. Damai Wan. Kita abang main ni Haji Coaster ni dulu. Sebab selalu Haji Coaster ni jalan lebih kurang 11.30 tu ke 12 selalu ramai orang tu. Lebih kurang sejam. Roller coaster. Yang Haji Coaster ni. Yang paling panjang Yang panjang. Oh, pukul 11. Dia memang buka dah. Oh, buka lah. Cuma ada bateri lagi masuk dulu main ni dulu. Sebab saya takut main lambat ni ramai. Ramai ni lebih kurang sejam nak tunggu. Pakai-pakai harness, lari pinat atas terus.
Yeah, kita mulai hari baru. Kamera on terus padu. Langkah ke depan tanpa ragu. Dunia ni Kita orang dah bersedia. Orang dah kenal. Driver kita. Woi. Asal muka cuak lah, jangan takut lagi. Belum main lagi, dah cuak lah. Okay guys, kita orang dah siap. Safety punya ni orang panggil apa? Nas? Harness, body harness. Body harness. Atau dalam bahasa Melayu dia, abah-abah pelindungan. Abah-abah pelindungan. Boleh macam lah. Abah-abah pelindungan. Bang, ni apa nama bang? Bang, ni apa game ni? Game ni apa ni? Betul, monkey business. Monkey business. Monkey business. Kalau Monkey orang business, monkey, monkey orang boleh business. jadi business. Ini urusan monkey je. Ni urusan monkey saja. So yang ni dia punya safety memang A lah. Selamat pagi dan selamat datang dekat Monkey Business. Dekat sini ada 3 level, easy, medium. Kalau you tak boleh buka, you try bagi hari dulu. Start nak jalan lewat hospital, just click dekat table depan in front of the police. Number 1, number 2. Kita orang belum apa-apa dia terus buat medium si Nazrin ni. Memang belagak lah si Nazrin ni. Mentang-mentang dia dah biasa, dia memang belagak lah. Kau terus ambil apa? High? Medium? Belagak-belagak. Memang belagak. Kita kena lompat lah. Oh, kita kena lompat kan? Oh, macam tu. Pergi dulu. Kenapa saya tak gerak lagi? Saya biar dia orang gerak dulu. Sebab saya nak tengok. Kalau dia orang hidup baru saya gerak. Kalau dia orang mati, saya selamat lagi. Apa ni? Makin kurus kau lepas ni. Hidup Aris, co-pilot. Elok jangan ngantuk, tu segar. Ni baru medium belum hard lagi. Ni baru medium belum hard lagi. Awal lagi, banyak lagi. Alah aku hard, parah huruf hard. Memang dia memang, saya tak tahu nak cakap apa. Si Nazrin ni gila dia ambil medium. Mampus, dekat sini pun dah mampus. Korang tengok yang ini pula. Pisang. Kenapalah hari cuti aku buat benda macam ni. Pisang, kenapalah banyak lagi masa aku boleh tidur. Kenapa aku buat benda-benda macam ni? Kalau jatuh ni dia selamatkan kita ke? Kalau jatuh macam mana? Mati lah. Jatuh mati. Jatuh mati. Jatuh dia suruh buka harness ni. Sikit lagi guys, nak sampai. Sikit lagi guys, nak sampai ke syurga. Siap. Hidup Haris. Haris. Yes. Haris. Bro Najib. Mana pula ni Nazrin? Ini first kita kena tarik. Okey, tarik. Aduh. Lepas tu Duduk lah. duduk. Okey, kau dulu try. Kalau kau hidup, baru kita orang follow. Wow. Lah kalau yang ini senang. Senang je. Tarik. Tengok member tu. Kita kial. Cikan Zaid Suntorian pula. Okey dah. Lepas. Ini senang sangat. Ya. Dia dah cakap easy. Sekali macam mana? Terjun. Nampak dia terjun. Terjun. Mana easy-nya? Wow, macam tu. Wow. Right pula. Okay, belagak. So senang je lah. Agak sikit. Kalau yang ini tak adalah susah mana. Anak-anak je boy. Senang sangat lah. Kalau setakat yang edit, saya boleh buat. Jom.
Apa yang ini? Kok betul? Ini apa yang susah sangat? Ini ke level saya. Nanti air Hei. nanti kita terangkan. Tahan. Terakhir lah. Korang pergi. Mana nak aku hat? Malai aku hat. Okay, Okay, boleh. settle. Senang. Kalau yang ini lagi lah senang. Macam tu je ha. Nampak? Tak adalah susah sangat. Ini ke level mediumnya. Gelak. Saya gelak je ni. Come on, Ray, come on. Come to papa, come to papa. Balance lah ni. Yang kesian ya. Kalau tak balance tu maksudnya telur berat sebelah. Okay guys. Yang ini tak adalah mencabar mana. So easy. Ui, power tu. Ha, sangkut. Tapi power tu budak-budak ni. Yang ini ni. Oi. Yang ini yang membuat aku sakit kaki ni. Tapi power tu diorang. Come on, Haris, come on. Yang atas tu macam... Settle guys. Nak mati dah. Nak mati dah guys. Aku dah start panas, berpeluh. Betul lah. Untuk aktiviti ni aku rasa elok tidur je lah. Menyesal aku. Tapi nak macam mana? Benda pun dah datang. Benda pun dah sampai separuh. Teruskan je lah. Doakan aku selamat je. Nas, boleh ke kalau bergantung? Tak payah pijak. Macam sakit je, cuba kau gantung. Ha, cuba try. Aduh. Alamak, telur. Dekat. Oh, tak boleh. Giliran Zaib Al-Faridi pula menggunakan kejantanan dia untuk melalui titian sirat. Bahaya. Jauh masalah kau. Sampai sana. Jauh, bye. Menyesal nak buat sini ni. Menyesal lah. Dah ada gini dah panas ni apa? Ada budak menyesal. Oh, patut kita ambil yang easy di sana. Ini ambil yang hard tu, belagak, medium terus. Memang belagak dia ni. Ke kita nak tinggal lagi? Kita patah balik, kita tinggal lah. Balik lah. Orang inilah antara aktiviti yang aku rasa hujung minggu tak patut korang buat. Sebab apa? Sebab bila dah sampai separuh, kan? Bila dah sampai separuh macam ni lah. Dia rasa macam, kenapa dah dalam hujung minggu ni aku tak duduk atas katil, baring, tidur. Tapi aku buat aktiviti macam ni. Sakit tau, penat tau. Kau tengok tu, apa kejauhan tau. Macam manalah aku ni ha. Lepas ke hidup member tu tadi dah tersadung. Aku ni macam mana? Hai, benda pun dah buat, benda pun dah jalan. Hadap je lah. Cepatlah, Haris. Cepat. Lama sangat ni. Penat tak? Penat. So, ini adalah checkpoint terakhir ni. Ha. So, yang ni just terjun je lah. Pegang tali dah. Lepas tu terjun lah. Ha. Ya, tak apa kalau kau mati kita orang tak terjun. Kita orang kena test kau dulu. Wow. Okay, selamat. Dia selamat. Maksudnya kalau dia selamat, kita selamat lah. Dia nak kali ya? Dia kali ya? Okay guys, diorang dah selamat. Kau rasa saya selamat tak? Kita kena kurang saya video ni kalau saya post sampai sini, maksudnya saya sampai sini je. Doakan saya selamat, doakan saya hidup, okey? Jomlah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wow! Hoi! Wow! Selamat! So, maksudnya saya masih lagi hidup. Alhamdulillah. Bagi saya harapan ni, kata ni last checkpoint. Rupanya ada lagi. Kau menipu aku. Tapi asyik baiklah, track yang ni senang. Aduh, bro. Jom ini sandaran yang terakhir.
Okay guys, ada lagi ke checkpoint? Ada lagi tu. Tu aku cakap, korang kalau nak datang sini fikir 2-3 kali lah. Fikir 2 kali, fikir 10 kali. Fikir 10 kali kalau nak main benda macam ni lah. Tiket mahal tapi semuanya Jeep Adventure. Get adventure. Alright. Kaki saya dah sakit dah. Akhirnya sampai. Penat. So korang kalau datang escape plan, korang pergi main yang macam ni, monkey business ni, korang janganlah ambil level-level yang susah. Ambil je level yang easy. Kita orang terus je, tak ada yang easy, terus je pergi medium. Budak tu punya belagak. So yang merananya bukan dia, sebab dia punya tu tebal. Dia punya kaki tu tebal, nampak saya punya. Nipis je. So yang merananya siapa? Saya dengan Zaid. Ini pun saya tak tahu bila checkpoint ni nak habis. Kalau saya duduk je kat sini, bomba dia tolong datang ambil boleh tak? Abang bomba tolong. Guys, ada lagi. Yang ini aku suka. Kalau yang ini je aku suka. Checkpoint yang macam ni aku suka. 1, 2, 3. Wow. Jadi saya suka video macam ni pula. Kalau yang bergayut-gayut macam ni saya sukalah korang. Kan? Kalau yang macam tadi tu, ya Allah, payahnya lah. Sakit hati. Sakit. Tapi kalau yang setakat macam ni saya sukalah. Jom. First kali kelip macam ni, tak kat atas. Lepas tu apa lagi? Dia makin ke bawah. Ada lagi? Ada lagi? Mampus kau. Udah dah tu. Apa menyusah kau hidup orang sangat ni? Penat. Penat tu. Apa punya idea lah buat video? Itulah tu, siapa punya idea ni? Ni siapa punya idea? Kak tu cakap nak easy ke medium? So ini adalah checkpoint seterusnya. Kalau jalan kat papan macam ni tak adalah rasa. Itulah main balance tak balance lah pula. Saya terpaksa duduk. Saya dah tak larat dah. Senyap lah. Dia dah tak larat guys. Iaitu masih lagi bertenaga. Banyak lagi ke? Tu banyak lagi ke? Saya. Bagi dia pula. Nampak tak? Dalam banyak-banyak perkara kita kena buat perkara yang kita enjoy. Kalau kita stres bekerja, bercuti, kita kena pergi bercuti di tempat-tempat yang kita enjoy. Jangan jadi macam saya, pergi bercuti dekat tempat yang saya sendiri tak enjoy nak main. Saya menyesal. Saya nak main hari. Saya tak nak main. Tapi dia kena main. Tapi masalahnya bila main, saya tak enjoy. Saya tak happy dekat benda tu. Macam mana? Korang yang ada dalam video ni, korang kena fikir masak-masak. Saya dah dapat satu kata-kata di mana kita kena perjalanan benda ni umpama macam hidup kita. Ada masa dia susah, ada masa dia senang, ada masa dia cepat, ada masa dia lambat. Macam tu dalam kehidupan kita. Betul tak? So, kalau korang rasa korang menyesal dalam hidup, korang fikir banyak kali benda yang korang tak patut hadap ataupun korang kena hadap untuk lagi kuat. Oh my god! Wow! Guys, ini adalah checkpoint terakhir. Menyeksakan kami. Dah lah, cukup lah. Kita dah tak payahlah pergi. Yang easy pun tak payah. Cukup lah. Menyeksa jiwa dan raga. Weh, kau tengok atas tu. Yang level-level hardnya. Lagilah pening. Aduh. Udah-udah lah Tengok komat tu. Ini level hard aku rasa atas.
Tapi satu family dia orang power lah. Kita orang yang medium ni dah sakit. Macam mana dia orang? Standard, relax Tapi aku rasa sebab dia orang pakai kasut sport, kita orang pakai ini. Memang tak lah, memang sakit lah kaki. Dengan panasnya lagi, aku pijak pun rasa panas lah. Akhirnya kita orang berjaya tamatkan. Oh ya, agak mencabar kali ni. Ha? Agak mencabar kali ni. Ha. Baru sikit mot. Baru level medium. 10 ni. Dah nak mampus lah. Ha. Tak apalah. Elok kita main air je lah. Jomlah kita main air. Kau menyesal tak? Tak menyesal? Saya nak try hard. Okay. Nak main apa? Hard ni. Tu. Main. So, next kita nak main ni pula. Yang ni yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Kan? Kita tengok dia menjerit ke tak menjerit. Tengok menjerit ke tak menjerit budak ni. Oh tu je reaction dia. Oh style. Okay. Abi Aris. Okay, aku pergi dulu, saya kan kau. Aku okey je, aku go dulu. Oh, belum. Pokok belakang kau. Ha? Pokok kau. Dia punya tu macam tak ada bagi salam, tak ada bagi apa, tahu-tahu dia campak lah. Wih, dah macam aku macam mimpi macam pernah kau mimpi terjun bangunan? Macam tu. Zoom macam terbang je. Kenapa aku punya bounce banyak kali? Wih. Next game kita main ni pula, main slide. Wah, safety first Safety first. Yes. So kita nak main yang ni pula. Nak main banyak function juga. Kira berbaloi lah, 160 lebih kita boleh main banyak benda. Manfaatkan hujung minggu dengan aktiviti. Manfaatkan hujung itu dengan aktiviti yang fun, yang seronok, bukan dengan aktiviti yang menyeksakan. Okay, let's go guys. Kita main benda ni pula. Duduk macam mana? Ni bukan, ni pun berat dia. Duduk macam ni kot. Macam ni. Kaki atas. Macam ni. Kaki belakang tangan sini bro. Ini ambil tali dulu. Ini ambil tali guys. 1, 2, 3, 4. Gulung itu macam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jangan pijak saya. Dia jangan macam-macam ah. Hai. Dengarlah. Itu macam tak boleh saya gigit punya kaki. Viral nanti. Okay guys, follow kaki jangan lepas bawah, tali jangan lepas. Okay. Dijamin hidup ah. Saya sudah berdebar. Dia kata laju. Gas. 1, 2, 3. Kasih hantam. 1, 2, 3, go. Woo! Yeah, kita mulai hari baru. Kamera on terus padu. Langkah ke depan tanpa ragu. Dunia ni tempat aku senang. Susah kita lalu. Janji muka tetap senyum. Hey, MUM percussion. Nama naik tiap musim. Jayau, cari vibe. Cerita hidup bukan hype. Setiap frame ada live. Kita buat dengan style. Demand purincung vibe dia lain. Langkah berani tak pernah takut pain. Gelak tawa jalan main. Hujan dari hari suntuk semua janji bukan main-main. Yeah, mic check 1, 2. Hari jalan rakam buat cerita. Lawak pun jadi karya besar dunia. Okay, jom guys. Yang ini kita nak naik yang ini 1111 meter. Ni dia. Betul. Benarnya aku datang sini, aku nak naik benda ni je. Benda lain tak apa. Tak main pun. 1000 kali main benda tu tak apa. Tak ada masalah. Betul. Kan? Let's go. So korang kalau nak tengok aku dengan kawan-kawan aku main, tunggu part 2, okay? Bye bye.